Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa kunil amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat juga kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Baik, untuk pagi ini minta maaflah mungkin suara saya tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar, tapi mungkin suara tuan-tuan dan puan-puan saya tak dengar. Mungkin ada masalah internet dan sebagainya lah. Jadi boleh saya teruskan ke? Boleh? InsyaAllah. Kalau boleh, boleh mesej ke? Boleh, kata. Boleh, baik. Tajuk pagi ini adalah karya dan tokoh utama tafsir bil-Ra'i. Karya dan tokoh utama tafsir bil-Ra'i. Kita tengok satu persatu dari segi aspek bahasa. Ra'i diambil daripada bahasa Arab, daripada perkataan ro'a. Ro'a ni maksudnya lihat. Yara. Ia melihat ra'yan, satu penglihatan. Kalau tengok dari segi aspek bahasa, ro'a dari segi aspek bahasa ni dia bermaksud ataupun merujuk kepada berfikir tentang dasar keyakinan. Yang i'tiqad ni bermaksud keyakinan, analogi, qiyas ataupun ijtihad. Itu dari segi bahasa dalam kamus-kamus lughah lah, kamus-kamus bahasa. Dari aspek pentafsiran Al-Quran, tafsir bil-Ra'i juga disebut sebagai istilah tafsir bil-dirayah. Ada juga disebut tafsir bil-Ra'i, ada juga disebut sebagai tafsir ad-dirayah, ada juga disebutkan sebagai tafsir bil-ma'qul, ada juga sebagai tafsir al-aqli, dan ada juga disebut sebagai tafsir al-ijtihadi. Tetapi yang paling famous selalunya disebutkan tafsir bil-Ra'i. Pada minggu-minggu sebelum ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah dengar perbahasan tentang tafsir bil-ma'thur. Baik, kita tengok satu persatu dari segi pengertian. Ini merupakan 3 orang sarjana Muslim yang hebat. Mereka mentafsirkan tafsir ar-Ra'i ini dari segi istilah, tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad. Apa maksud ijtihad? Ijtihad ni bermaksudnya usaha secara bersungguh-sungguh. Usaha secara bersungguh-sungguh untuk mengungkapkan ataupun mengeluarkan apa maksud tersirat yang ada dalam sesuatu ayat Al-Quran itu. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir. Mufassir ni bermaksud ahli tafsir yang mengetahui bahasa Arab dan kaedahnya ayat muhkamat ni, ayat-ayat yang hukum, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh dan sebagainya. Ada ilmu, nanti kita akan bahaskan satu persatu. Manakala menurut Mahmud An-Naqrashi, beliau mengatakan bahawasanya tafsir ar-Ra'i ini dari segi aspek istilah adalah kaedah untuk kita tafsirkan Al-Quran secara ijtihad, bersungguh-sungguh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat di pasaran, dia hanya ada terjemahan Al-Quran. Ini contoh Quran kat sini kan. Quran dekat sini, tuan-tuan hanya tengok ada terjemahan saja. Terjemahan dia tak sama macam tafsir. Dia tak sama macam tafsir. Kalau kebanyakan terjemahan Al-Quran per kata, dia akan ada bawah tu disebut tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir adalah tafsir bil-ma'thur, bukan tafsir bil-Ra'i. Yang ketiga, Musa'id Muslim Abdullah. Beliau mengatakan bahawasanya tafsir bil-Ra'i ini adalah merujuk kepada menerangkan isi ayat Quran, berpijak pada kekuatan akal fikiran setelah terlebih dahulu memahami ilmu bahasa Arab, pengetahuan terhadap hukum syariah, sehingga tidak ada yang bertentangan dengan tafsir yang dihasilkan. Baik, kita tengok satu persatu tentang syarat tafsir. Siapa-siapa ada hasrat nak buat satu tafsir bil-Ra'i, antara beberapa ilmu yang perlu mereka kuasai. Kalau tengok dekat sini,
Seorang yang ingin melakukan tafsir berra'i mestilah mengetahui ilmu al-ma'ani. Apakah maksud ilmu al-ma'ani ni? Ilmu al-ma'ani ni adalah ilmu dari segi cabang ilmu balaghah yang mengkaji struktur ayat dan makna yang tersirat. Sebagai satu contoh, dalam surah Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah wahai Allah, ya Allah, kami memperhambakan diri. Sepatutnya kalau dari segi aspek bahasa, dia sepatut na'buduka. Kamilah yang kami na'buduka. Tapi kenapa Allah sebut iyyaka? Allah tak sebut na'buduka wa iyyaka nasta'in sebagai satu contoh. Sebab sekiranya Allah tak sebut iyyaka, Allah sebut atas permulaan surah Al-Fatihah tu na'buduka, bermaksud ayat itu tidak menafikan kemungkinan boleh menyembah selain daripada Allah. Maka Allah kuatkan perkataan iyyaka itu didahulukan dulu. Maka ulama tafsir dia kena ada ilmu al-ma'ani. Sebab apa ayat ini perlu didahulukan sebelum ayat ni? Sepatutnya ayat ni dulu. Macam tu. Itu ilmu al-ma'ani. Yang kedua, ilmu badi'. Ilmu badi' ni juga adalah ilmu tentang gaya bahasa yang menyentuh tentang keindahan dan seni penyampaian Al-Quran. Sebagai satu contoh, ada satu pertentangan dua makna yang menguatkan mesej. Contohnya ayat dalam surah An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang menjadikan seseorang itu ketawa dan menangis. Ketawa dan menangis ni sifat dia berbeza. Apa maksud dia? Pertentangan ni nak bagi makna kekuasaan Allah total terhadap emosi manusia. Emosi manusia sama ada dia ketawa ke dia menangis ke, Allah yang boleh buat. Itu tentang ilmu badi'. Ilmu qiraat. Ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa tengok orang baca Al-Quran ataupun jadi imam waktu semayang Jumaat. Kalau di USIM dia ada buat live semayang Jumaat, khutbah Jumaat. Selalunya imam-imam di masjid di USIM ini akan baca qiraat. Kalau kita bacaan qiraat kita adalah Hafs an Asim. Daripada Hafs an Asim. Kalau orang kata bacaan Quran kamu daripada Nabi, ya betul. Tapi dia punya sanad-sanad tu Hafs an Asim. Tetapi ada juga bacaan-bacaan qiraat yang lain seperti Qalun, Ibnu Katsir dan sebagainya. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dia tak sebut Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada yang sebut juga alaihim jadi alaihum. Ghairil maghdubi alaihum waladhdallin. Tetapi semuanya bersandar daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad dia. Itu tentang ilmu qiraat. Sebab itu pernah viral dulu bagi orang-orang yang tak mengaji ilmu qiraat ini. Dia dengar saja orang baca qiraat, dia kata sesat. Dia kata sesat. Apa ni aku mengaji dalam dululah lama 23 tahun dah aku mengaji. Tak pernah jumpa lagi orang sebut alaihum ilaihum. Tak pernah jumpa lagi orang sebut Maliki Yaumiddin jadi Maliki Yaumiddin. Kenapa tak panjang mat dia tu? Sampai ke tahap dia marah macam tu. Bagi kita orang yang berilmu, bila kita ada ilmu qiraat kita gelak ya Allah, banyak lagi orang yang jahil. Maka disebutkan ini adalah ilmu qiraat yang perlu siapa-siapa nak buat ataupun nak menghasilkan tafsir berra'i kena ada ilmu qiraat. Kemudian kena ada juga usuluddin, kitab usuluddin. Usuluddin ni tentang kitab-kitab untuk kita asas-asas keyakinan kita dalam Islam, sifat-sifat Allah yang mana tidak boleh ditafsir secara tajsim, membentuk, contohnya macam tu. Kemudian yang ketiga adalah usul fiqh. Usul fiqh ni antaranya untuk kita memahami hukum dan dalil. Hukum dan dalil. Antaranya dalil apa? Wajib. Ayat ini Al-Quran ni cerita tentang wajib ke, sunat ke, harus ke dan sebagainya. Kena faham yang tu. Wajib buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu wajib. Yang kedua adalah sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Yang ketiga makruh. Tak buat tak dapat apa. Tak buat dapat pahala, buat tak dapat apa. Itu makruh. Yang ketiga harus. Buat tak dapat apa, tak buat pun tak dapat apa. Yang ketiga, yang terakhir adalah haram. Buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Itu antara hukum ilmu usul fiqh yang kita perlu tahu. Sebab itulah kalau kita tengok contohnya, contoh ni pisau. Ni sudu. Hukum kita menggunakan pisau adalah harus. Tapi kalau kita guna pisau, kita potong sayur, kita baca bismillah, tu sunat.
Kalau kita guna pisau, kita bunuh orang, itu haram. Jadi dia ada penggunaan-penggunaan atau situasi tertentu. Maka itulah yang dinamakan sebagai ilmu usul fiqh. Yang ketiga, yang seterusnya adalah ilmu asbabun nuzul. Tak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Ini kena faham. Tak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Sebab apa? Asbabun nuzul contohnya tentang pengharaman arak. Pengharaman arak pada permulaan dia tak haram secara sepenuhnya lagi. Dia hanya sebut wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri ataupun datang ke surau ke masjid ke nak solat dalam keadaan mabuk. Dia tak sebut arak tu haram lagi. Bila tak sebut arak tu haram, cumanya janganlah masuk dalam masjid kita nak solat waktu tu dalam keadaan mabuk. Itu. Nah, bila jadi macam tu, turun pula ayat seterusnya, barulah diharamkan secara sepenuhnya. Dia ada tahap-tahap, tetapi ayat tu tetap ada. Ayat tu dalam Quran tetap ada. Tentang arak. Kemudian cerita tentang nasikh wal mansukh. Nasikh mansukh kita ambil juga tentang ayat arak tadi tu. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Ayat tu ada, hukum dia dah tak ada dah. Janganlah kamu menghampiri solat dalam keadaan mabuk. Jangan tuan-tuan dan puan-puan tengok ayat Quran, kena amalkan ni hukum hakam dalam ni. Tuan-tuan kalau tak tengok dalam sebab nasikh dan mansukh, ayat tu dah dimansukhkan hukum dia, tetapi ayat dia masih ada. Dia dimansukhkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain. Kemudian, fiqh. Kalau kita tengok maksud fiqh sini bermaksud faham. Sebab tu ada orang buat kitab nama dia fiqh hadis. Kefahaman tentang hadis. Fiqh tentang apa? Fiqh kesihatan. Kefahaman tentang kesihatan. Fiqh perubatan. Kefahaman tentang perubatan. Maksud fiqh ni maksud dia hukum hakam lah. Hukum hakam macam usul fiqh tadi juga. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tafsir yang mujmal dan tafsir yang mubaham. Tafsir-tafsir yang kata apa, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang samar-samar dan sebagainya. Kena ada dalil hadis yang kita kena tahu. Kadang satu ayat Al-Quran yang mentafsirkan itu ada beberapa hadis yang boleh ada. Bukan satu hadis saja kita boleh kata ini adalah hukum ni. Tak boleh. Ia ada banyak hadis kita kena masukkan sekali. Kemudian yang ketiga adalah ilmu mauhibah. Mauhibah ni adalah ilmu tentang, kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu tentang kurniaan ilham ataupun taufik daripada Allah hasil ketakwaan dan keikhlasan. Ini payah kita ilham para alim ulama ni. Baik. Kita masuk sikit tentang keyakinan, syarat-syarat yang lain. Siapa-siapa yang nak mentafsirkan Al-Quran bil-ra'yi ni perlu mempunyai keyakinan. Keyakinan ni dalam bahasa Arab dia i'tiqad yang penuh kuat tentang panduan agama. Tak boleh orang bukan Islam ke dan sebagainya lah. Yang kedua, mempunyai tujuan yang benar, ikhlas untuk dekatkan diri kepada Allah. Ada bersandar kepada dalil naqli. Naqli ni riwayat daripada hadis dan Quran ataupun para sahabat, dan menguasai 15 bidang yang kita sebut tadi ni. Ini ilmu lughah, bahasa, tata bahasa, ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu qira'at dan sebagainya. Macam tu. Baik. Ada 5 perkara yang perlu dijauhi oleh seorang mufassir agar tidak jatuh dalam kesalahan dan tidak termasuk kepada pentafsir bil-ra'yi yang salah. Yang pertama sekali disebutkan kat sini menjelaskan maksud Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tanpa memenuhi terlebih dahulu syarat sebagai seorang mufassir. Syarat tadi dia tak terpenuhi lagi. Dia tak ada lagi ilmu tu lagi. Tiba-tiba dia nak buat faham sendiri, oh ayat ini dia cerita tentang ni dan sebagainya. Tak sesuai. Yang kedua, mencampurkan hal yang merupakan monopoli Allah untuk mengetahuinya seperti ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang samar-samar. Ayat-ayat mutasyabihat ni bagi orang-orang marhain dia akan anggap mutasyabihat. Bagi orang yang alim dia bukan mutasyabihat. Sebab dia tahu ayat ni tentang ni hanya Allah saja yang boleh beritahu. Tentang kursi. Kursi Allah tu macam mana? Wasi'a kursiyuhus samawati wal kursi macam kita kan tinggal sana. Wallahu alam. Allah saja yang tahu. Yang ketiga, melakukan pentafsiran seiring dengan dorongan hawa nafsu dan kepentingan peribadi. Ada juga macam tu, mentafsirkan Quran dengan pandangan yang fasik sampai ke tahap pentafsiran itu tidak selari dengan hadis dan sebagainya. Sebagai satu contoh.
Ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Hijj ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah sebut, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai ke tahap datang kepada kamu satu keyakinan. Kalau orang yang faham hanya ilmu bahasa saja, contoh ahli-ahli sufi yang ekstrim inilah yang menggunakan ayat Quran ni sampai tak kena pada tempat dia. Dia akan tafsirkan bahawasanya teruskanlah beribadah sehingga kamu capai al-yaqin, dia kata. Sebab al-yaqin ini martabat dia adalah martabat makrifat yang tertinggi. Sampai ke tahap bila sudah sampai kepada yaqin, tak payah solat je. Niat saja. Dia salah tafsir macam tu. Bila kita rujuk tafsir-tafsir yang mu'tabar, tafsir Al-Qurtubi ke tafsir Ibn Kathir, hatta ya'tiyakal yaqin, al-yaqin ini bermakna ataupun bermaksud mati. Ibadahlah kamu sampai kamu mati. Macam tu keadaan dia. Sampai kamu mati. Maka dia faham al-yaqin ini adalah yakin. Tetapi ulama tafsir mengatakan al-yaqin ini adalah kematian. Maka ulama sufi yang ekstrim, yang bersangatan sangat ni, dia menyalah tafsirkan perkataan al-yaqin itu. Dia menggunakan ayat Quran tapi dia salah tafsir. Itu yang tak boleh. Yang seterusnya mentafsirkan dengan memastikan demikianlah kehendak Allah terhadap tafsirannya sendiri, padahal tanpa ada sokongan dalil. Dia buat tafsiran tapi tak ada sokongan apa. Macam kita lah, kalau kami macam pensyarah-pensyarah universiti buat satu kenyataan, kena sandarkan citation daripada mana. Ambil macam mana ni keadaan ni. Apa kesimpulan yang kita dapat daripada ni. Siapa yang cakap macam ni. Siapa yang si A, si B yang cakap macam ni. Barulah tepat. Kita tak boleh nak claim ini daripada kita sendiri. Tapi kita boleh buat sebagai satu analisis, boleh. Baik, sebab timbulnya tafsir ber-ra'i. Pada permulaan, tafsir Al-Quran disampaikan secara mulut ke mulut. Dia tak dituliskan lagi yang macam kita dapat hari inilah, tafsir Qurtubi dan sebagainya. Setelah proses pembukuan koleksi kitab hadis bermula, tafsir Al-Quran dibukukan bersama dengan hadis dan salah satu bab yang terkandung dalam kitab hadis. Bermaksud kitab hadis ada dalam kitab tafsir Al-Quran. Bermaksud tafsir Al-Quran dengan hadis tu macam dah digabungkan, tak diletakkan kitab hadis tu dalam satu kitab hadis macam Bukhari, Muslim dan sebagainya lagi. Akhir pemerintahan Bani Umayyah, zaman ini penulisan dan penyusunan tafsir Al-Quran mula dipisahkan daripada hadis. Dibuat pula asing pula Quran dengan hadis. Pentafsiran Quran pertama kali pakai kaedah pentafsiran naqli. Naqli ini bermaksud tafsir bil ma'thurah yang tuan-tuan dan puan-puan belajar sebelum-sebelum ni. Melahirkan pelbagai tafsir seperti tafsir Al-Kabir, Ar-Razi, tafsir Al-Kashaf dan Zamakhsyari. Ini antara beberapa contoh tafsir ber-ra'i. Nanti kita akan masuk. Tafsir Al-Zamakhsyari ini lebih kepada tafsir bahasa. Dia sebab dia pakar bahasa. Tafsir Ar-Razi ni pula lagi kita akan bahaskan satu persatu di bawah ni. Mu'tazilah. Munculnya golongan Mu'tazilah, terjadilah perluasan tafsir ber-ra'i. Siapa Mu'tazilah ni? Semua dia kata akal yang tentukan. Allah tidak terlibat dalam ni, semuanya akal fikiran saja. Mu'tazilah ini kalau kita tengok, dia biasa letakkan satu statement, siapa-siapa yang melakukan dosa besar dan mati tanpa taubat wajib masuk neraka kekal. Buat dosa besar, mati tanpa taubat, masuk dalam neraka kekal selama-lamanya dalam. Bagi ahli sunnah wal jamaah kata pelaku dosa besar masih muslim. Iman dia saja kurang tapi taklah sampai ke tahap kufur. Jika mati tanpa taubat, ikutlah Allah nak buat apa kepada dia. Ampun ke ataupun hukum, terpulang. Tapi bagi Mu'tazilah ni dengan akal fikiran dia ditafsir bahawasanya kalau buat dosa besar, tak minta ampun, tak minta taubat kepada Allah, masuk neraka selama-lamanya. Ini penafsiran golongan Mu'tazilah. Baik, lahir sektor akidah. Muncul pentakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat untuk menumpang kefahaman mereka. Ayat-ayat mutasyabihat nanti insya-Allah akan masuk ke dalam ulum tafsir nanti. Para ahli tafsir mentafsirkan Quran menurut kepakaran masing-masing. Baik, ada dua pendapat ulama. Sama ada boleh ataupun tidak boleh kita tafsir bil-ra'i dengan akal fikiran kita ni. Yang ada 15 ilmu tu, boleh ke tak boleh? Seorang mufassir dia kata kat sini menghuraikan. Ada soalan banyak ya?
Okey, tak ada. Teruskan. Seorang mufassir menghuraikan makna yang terkandung di sebalik teks Al-Quran hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan kekuatan ijtihad, istinbat. Istinbat ini dia menukilkan satu benda yang baku yang ada dalam Quran, istinbat hukum. Didasarkan pada akal semata dan pemahamannya terhadap Quran kadang-kadang jauh daripada roh syariat. Dia tak setuju. Yang kedua, dia kata tafsir Quran menurut pandangan peribadi tidak mempunyai dasar sama ada pendapat ataupun pentafsiran ulama salaf, tak boleh dia kata. Dia bagi dalam surah Al-Isra ni wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Ada juga dalam surah Al-A'raf ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tak boleh kamu cakap yang selain pada Allah lah. Kata-kata Abu Bakar disebutkan langit mana yang akan meneduhiku jika aku menyatakan tentang Quran dengan akal fikiranku. Maka pendapat ulama yang kita sebut ni 1, 2, 3, 4, 5 ini dia tak memperbolehkan ada pentafsiran Al-Quran berra'yi. Tetapi ulama-ulama yang kelompok kedua mengatakan boleh kita tafsir berra'yi ini. Sebab apa? Sekiranya dengan syarat kita berpegang terhadap Quran sendiri dalam proses ijtihad penuh dengan hikmah, buat dalam keadaan yang kita ada ilmu-ilmu tu. Sebab itulah dalam surah dia pakai juga dari Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Dalil ini juga boleh digunakan pakai. Az-Zahabi, sekiranya tafsir berra'yi ini tidak boleh, maka proses ijtihad secara automatiknya akan tertutup. Tafsir setakat tafsir Al-Maqsud Ibn Kathir itu je. Tak ada dah tafsir-tafsir lain. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun tak ada dah. Sebab apa? Tak dibuka pintu ijtihad. Kalau kita ambil pandangan yang ni. Rumusan penulis modul mengatakan lebih cenderung terhadap pandangan kelompok yang memperbolehkan pentafsiran secara berra'yi untuk diguna pakai dalam memahami dan mentafsirkan Al-Quran. Sebab itulah hukum-hukum ni, pandangan-pandangan ulama ni, dia ada 3. Yang pertama sekali mutasyaddid. Mutasyaddid ni bermaksud dia syadid, keras. Tak boleh. Ya. Yang kedua adalah mu'tadil. Mu'tadil ni bermaksud ringan, sederhana. Mu'tadil ni bermaksud sederhana. Yang ketiga adalah mutasahil, ringan. Maka kita lebih elok kita ambil yang mu'tadil. Sebagai satu contoh dalam hukum fiqh lah. Dalam hukum fiqh, kita bisa dengar ulama-ulama ataupun tok-tok guru kita bisa sebut tak boleh letak gambar kan. Gambar kita malaikat rahmat tak masuk kan, malaikat rahmat tak masuk. Gambar itu kalau ikut pendapat mutasyaddid yang keras, dia kata tak boleh lah, tak boleh masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Tetapi malaikat maut masuk tak? Malaikat maut masuk. Malaikat maut masuk, malaikat rahmat tak masuk. Tetapi kalau pandangan yang mu'tadil, gambar itu sekiranya tidak berbentuk dan tidak ada bayang-bayang bentuk tersebut, maka malaikat rahmat boleh masuk. Maksud dia apa? Patung yang ada hidung. Kalau gambar kita nampak ada bayang-bayang hidung kita dalam gambar tersebut. Tak nampak. Hanya gambar, bayang-bayang gambar sahaja. Habis tu kalau kata macam tu, jangan pakai cermin lah. Sebab dalam cermin kita akan nampak muka kita. Pecahlah dalam cermin tu. Seolah-olah tu pantulan. Maka gambar yang dicetak itu juga adalah pantulan. Dia bukan gambar yang berbentuk. Itu pendapat yang mu'tadil, yang sederhana. Kalau yang mutasahil, yang ringan, dia kata boleh dia tak patung pun boleh, tak ni pun boleh. Tu ringan sangat lah. Dia ada hujah dia tapi hujah dia lemah. Baik, boleh ke? Kita teruskan lagi nah. Pembahagian tafsir ar-ra'yi. Ada 2 tafsir bil-ra'yi yang kita boleh tengok. Yang pertama sekali adalah tafsir al-mahmudah. Al-mahmudah ni bermaksud tafsir yang ikut kehendak syarak, terhindar daripada kesesatan, ikut gaya bahasa dan sebagainya. Antara kitab tafsir dia adalah tafsir bil-ra'yi adalah Mafatihul Ghaib, Anwarut Tanzil wa Asrar, Madarikut Tanzil, Lubabut Ta'wil. Dia dalam nota ini dia rujuk kepada tafsir Mafatihul Ghaib karya Muhammad bin Umar Al-Hasan At-Tamimi ataupun disebut sebagai Fakhruddin Ar-Razi ataupun tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ni kalau tuan-tuan tengok ada beberapa alim ulama uji
Fakhruddin Ar-Razi ni. Ada yang mengatakan contoh Ibnu Khalliqan mengatakan beliau, yakni Imam Ar-Razi ni adalah imam dalam bidang kalam dan apa yang boleh tulis. Si Ar-Razi ni menghimpunkan ilmu-ilmu yang tidak wujud dalam tafsir yang sebelumnya. Sebab itulah kalau hari ni siapa-siapa yang rujuk tafsir Ar-Razi ni, dia juga digelar saintifik, tafsir sains. Tafsir sains. Tapi cumanya yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu tak ada lagi. Tapi menarik tafsir-tafsir dia. Ada juga ulama mengatakan bahawasanya tafsir Ar-Razi ni mengandungi semua jenis tafsir. Mengandungi segala sesuatu kecuali tafsir. Ada juga kata semua dah, sangat luas. Bermaksud dia punya dalam tu sangat luas perbahasan dia. Bukan ada ilmu bahasa macam-macam. Beliau menempuh jalan para hukama al-ilahiyah yang bersandarkan kepada dalil perbahasan ketuhanan. Sumber tafsir Ar-Razi ni ada diambil daripada kitab hadis, ada diambil daripada kitab-kitab ulama tafsir yang sebelumnya. Kitab ahli bahasa, dia juga merujuk pada pandangan-pandangan sebagainya lah untuk dibuat perbandingan dan sebagainya. Ini antara beberapa metod Imam Ar-Razi dalam tafsir dia. Yang pertama sekali dia ambil kepada ilmu munasabah, ilmu ilham dia itulah. Kaitan ayat ni dengan ayat ni macam mana? Ayat kedua dengan ayat yang ketiga macam mana? Apa kaitannya? Yang kedua menghuraikan keindahan sistematik struktur Al-Quran. Yang ketiga, memanfaatkan perbahasan ilmu dalam mentafsirkan Al-Quran, membahagikan tajuk utama ayat Quran, permasalahan fiqh dan sebagainya, mengemukakan hujah akidah yang menyeleweng, dia letak yang menyeleweng ni hak macam ni, yang tak menyeleweng hak ni ayat dia, pandangan ni dan sebagainya. Sampai yang kena menghuraikan pendapat ulama dan pendapatnya sendiri dalam kaedah-kaedah hukum fiqh. Yang seterusnya, memberi perhatian kepada ilmu qiraat, yang kita sebut tadi. Ayat ini, qiraat dia, bacaan dia macam ni. Ada. Asbabun nuzul ada. Masalah fiqh ada. Dari segi bahasa ada. Dan ada juga menjauhkan tafsir daripada hikayat-hikayat Israiliyat. Contohnya, Israiliyat ni yang macam letak cacing Nabi Ayub kan. Letak cacing balik dekat ni, makan kulit dan sebagainya. Itu banyak Israiliyat. Israiliyat ni bermaksud apa? Baca boleh, percaya dengan kisah-kisah tokoh tambah. Nabi Sulaiman ada cincin lah, macam-macam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua adalah tafsir mazmumah. Tafsir mazmumah ni tafsir yang tercela. Tetapi ada namanya tafsir Al-Kashaf, karya Az-Zamakhsyari. Saya dengar guru kami sebut dulu Zamakhsyari ni, dia punya kaki dia cacat. Kena ais kot, ngelam dalam ais tu, kaki dia tu macam kena potong lah, macam tu, Zamakhsyari. Siapa-siapa ulama bahasa banyak merujuk tafsir Az-Zamakhsyari. Tetapi malangnya tafsir Al-Kashaf ini juga penuh dengan kefahaman-kefahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah kita sebut tadi lebih kepada akal fikiran. Sebagai satu contoh, tafsir Al-Kashaf karya Zamakhsyari mentafsirkan ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Dan sebaliknya, siapa-siapa yang berada di dunia iaitu dalam keadaan buta mata hatinya, maka dia juga akan buta di akhirat ataupun lebih sesat lagi. Pada ayat ni sebahagian mentafsirkan setiap orang buta yang buta matanya di dunia, akhirat pula dia orang tetap buta mata. Lebih memilukan mereka ini akan sengsara dan menderita di akhirat lalu dimasukkan ke dalam neraka. Padahal buta dalam ayat ini adalah buta hati. Cumanya Zamakhsyari mengatakan kalau buta kat dunia pun buta, akhirat nanti pun buta. Macam tu. Jadi tak boleh lah macam tu. Baik, habis kat situ. Kita masuk sikit. Ini beberapa kitab tafsir Ar-Razi yang kita boleh rujuk. Berapa jilid ni? 15 jilid. Tebal ni, tebal. Tafsir Al-Baydawi, tafsir Anwarut Tanzil wal Asrar Ta'wil ni, kalau tengok tafsir Al-Baydawi ni adalah tafsir yang daripada tafsir Zamakhsyari yang dibuang pendapat-pendapat yang Mu'tazilah. Dia dah harmoni. Kalau tuan-tuan nak rujuk tafsir Al-Kashaf Zamakhsyari tentang bahasa, tuan-tuan tengok Al-Baydawi saja. Sebab tafsir ni dah ada filter dah pendapat-pendapat Mu'tazilah dalam tu. Kemudian tafsir Madarikut Tanzil, Lubabut Tafsir Al-Khazin, ini contoh.
Ni adalah contoh-contoh tafsir Nusantara. Ya. Kita selalu, ni antara beberapa contoh tafsir Ra'i Nusantara kita lah. Antaranya tafsir Nurul Ihsan. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan biasa tengok ataupun mengaji kitab tafsir Nurul Ihsan karya Syekh Muhammad Sa'id Omar pada awal tahun 1880. Ada 4 jilid saja sini. Kemudian tafsir Al-Marbawi. Al-Marbawi, yakni Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Melayu kita daripada Lubuk Merbau. Lubuk Merbau di Perak. Dia juga menerima anugerah hijrah, dah meninggal lama dah. Tapi dia hebat. Dia biasa mengarang kitab Bahrul Mazi, Lautan Madu, iaitu syarah daripada kitab Hadis Tirmizi, 22 jilid. 22 jilid dia dalam tulisan Jawi, dalam karya. Beliau juga telah buat satu kitab nama dia Tafsir Al-Marbawi. Cumanya Tafsir Al-Marbawi ni tebal dia 377, tak sempat habis sampai An-Nas. Bermula surah Al-Fatihah sampai surah Al-An'am ayat 14 sahaja. Dan telah dicetak oleh DBP. Boleh beli. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya tafsir Tok Guru ni Abdul Aziz. Tafsir ini kalau nak diikutkan, Tok Guru arwah Allah yarham Tok Guru ni Aziz, ni Abdul Aziz ni, dia tak tulis kitab tafsir. Cumanya selepas beliau dah meninggal, dibukukan apa yang dah direkodkan dalam kuliah-kuliah tafsir, maka terhasillah kitab tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat. Sedap sebab tafsir dia tu dia banyak misalan-misalan yang untuk kita mudah faham. Kalau tuan-tuan ambil surah Al-Fatihah pun tuan-tuan boleh faham. Dia ayat marhid, ayat yang mudah difahami oleh semua orang. Ini juga tafsir yang moden juga, tafsir Pedoman Al-Muttaqin, ada 6 jilid. Rasanya habis dah kot ni, Allah alam lah. Satu set 296. Ini tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan ini tafsir yang Dr. Zulkifli Al-Bakri dah siap dah. Tuan-tuan boleh belilah kalau tuan-tuan nak tengok. Ni tafsir Melayu kita. Tafsir At-Tibyan oleh Tok Guru ni Abdul Hadi Hawam. Ni tak dicetak lagi. Kalau tuan-tuan nak beli, saya promote untuk tuan-tuan try beli tafsir Ibrul Athir. Ibarat yang memberi kesan, tafsir radio karya Ahmad Sonhaji. Ahmad Sonhaji ini adalah orang Indonesia, dia menetap lama dekat Singapura. Dia buat kuliah tafsir dekat radio Singapura. Dan kuliah-kuliah itu dibukukan, maka terhasillah kitab tafsir Ibrul Athir, tafsir Al-Quran di radio 30 juzuk. Waktu saya mengaji dulu tafsir ni, satu jilid ni bermaksud satu juzuk, RM10 je harga dia. Sekarang ni dah RM18. Kalau tuan-tuan ada duit sikit, belilah. Satu-satu tuan-tuan tak ada duit, beli satu buku. Tuan-tuan ambil sesuai untuk waktu kita tadarus Quran. Kita kaji balik, kita bolkan balik mana yang kita nak baca dan sebagainya. Ahmad Sonhaji. Siapa Ahmad Sonhaji ni, kita tengok sikit dia punya. Okay, Ahmad Sonhaji. Jika ada soalan kena tanya? Ada? Okay, ada. Kita teruskan. Saya galakkan untuk tuan-tuan belilah tafsir ni. Untuk pembacaan dan ayat dia mudah faham, ringkas, dan saya pun mengajar menggunakan kitab ni sampai hari ini. Tuan-tuan, ada tafsir yang sesuai untuk rujukan. Ada tafsir yang sesuai untuk kita bawa untuk mengaji. Tafsir untuk rujukan, untuk tafsir yang macam ni, Fakhruddin Ar-Razi ni. Ni yang kita baca ni. Ini sesuai untuk rujukan. Nak mengajar banyaklah, tak habis-habis lah tafsir ni. Sebab sebagai rujukan. Sama juga macam kitab. Kalau kita beli buku, ada buku untuk kita baca, ada buku untuk kita rujuk. Yang rujuk tu macam kamus dan sebagainya kan. Istilah-istilah itu kamus, buku untuk kita rujuk. Tafsir pun macam tu juga. Ini antara tafsir untuk kita rujuk. Ayat-ayat tertentu. Kita tak baca daripada kulit ke kulit. Yang kalau kita nak baca daripada kulit ke kulit, kita ambil tafsir-tafsir ringkas ya. Tafsir Nurul Ihsan, tafsir Tok Guru ni Abdul Aziz, tafsir Ibnu Asim. Yang ada juga tafsir Al-Azhar. Ini standard biasa lah yang kita biasa ni di Telaga Biru ke PTS dah terjemahkan dah tafsir Al-Azhar ni karya Buya Hamka kita ni pada 30 juzuk. Tafsir dia tu cukup tebal. Dia akan ada cerita tentang politik dia masuk penjara dan sebagainya juga pun ada di sini. Dalam tafsir Buya Hamka ni juga disebutkan dulu, dia kata berkemungkinan juga Buddha, kuantan nama Buddha itu juga merupakan seorang Nabi. Dia sandarkan kepada pandangan-pandangan orang lain lah. Sebab apa?
Sebab kalau diikutkan dengan ya, Gautama Buddha itu juga digelar sebagai seorang Nabi. Sebab apa? Selalunya Nabi ni dia buat benda-benda yang baik. Tapi apabila dia meninggal, bagi mengenang jasa dia, dia orang buat satu patung. Itu risiko dia lah. Risiko dia. Yang seterusnya adalah tafsir Al-Misbah. Al-Misbah, karya Quraisy Shihab ni daripada Indonesia, masih hidup sampai hari ini. Quraisy Shihab ni, tafsir dia juga menarik untuk kita bahaskan. Baik, kita tengok sikit tentang pengantar ilmu tafsir sikit saja kat sini. Ini antara beberapa karya ataupun tokoh utama tafsir di era moden. Tafsir Munir, karya Rashid Ridha. Karya Rashid Ridha. Karya Rashid Ridha, kalau nak diikutkan tafsir dia pun banyak jilid ni. Tuan boleh beli, dia lahir lebih kurang tahun 1880 lebih macam itulah, 1820 lebih dan sebagainya. Dia mengarangkan tafsir Munir, silap Allah SWT. Tafsir Rashid Ridha, tafsir Al-Manar. Tafsir Munir ni juga adalah tafsir oleh Wabah Zuhaili. Ini tafsir moden juga, dah diterjemahkan juga dalam bahasa Melayu kita. Kalau nak beli dalam satu jilid, tak silap dalam 1,500 kot untuk semua juzuk. 1,500. Baik. Kemudian pada akhir tajuk ni, insya-Allah dia kata kat sini kita boleh tengok corak pentafsiran zaman moden, corak pentafsir mengenal pasti tokoh-tokoh tafsir zaman moden, menguraikan perbezaan dan corak tafsir yang lain dan sebagainya. Baik, sikit saja nota ni. Dia kata kat sini pendekatan tafsir era moden, contohnya macam kita sebut tadi tentang tafsir Tok Guni Abdul Aziz, tafsir Ibn Athir dan sebagainya, akan ada pendekatan athari. Athari ini pendekatan yang ada dalam Quran bil Quran. Seperti mana tafsir Ma'thur, akan ada. Quran ditafsir dengan ayat Quran yang lain. Pendekatan akli, ada juga pendekatan akal yang dari segi bentuk ijtihadi, ar-ra'yi lah. Ada juga pendekatan ilmi. Ilmi ni bermaksud sains, saintifik ada. Contoh ayat tentang penciptaan manusia. Kalau zaman Nabi kita, zaman-zaman ulama sebelum-sebelum ni tak cerita sangat tentang penciptaan manusia ni secara saintifik. Maka tafsir pada zaman hari ini dicerita secara saintifik, berapa bulan dalam pokok ni kita tak boleh namakan sebagai baby, kita kena namakan sebagai fetus ke dan sebagainya. Tafsir pendekatan ijtimai bermaksud pendekatan sosial kemasyarakatan. Mungkin ada ayat tentang sosial kemasyarakatan yang sesuai untuk pada hari ini. Kemudian pendekatan bayani ni bermaksud pendekatan tentang bahasa. Dia akan ada juga istilah-istilah tentang bahasa, dan yang seterusnya pendekatan dakwi haraki tentang harakat dakwah dan sebagainya, ayat mana yang sesuai untuk kita gunakan dakwah. Berapa tokoh tafsir zaman moden dan karya mereka? Benar, Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir Al-Mahazid Ta'wil, Ibn Ashur tafsir Tahrir wa Tanwir, Zaghlun Najar. Zaghlun Najar ni antara beberapa tafsir-tafsir tentang saintifik lah, saintifik. Baik, saya tunjuk sikit kepada tuan-tuan tentang website. Saya stop saya kat sini. Tuan-tuan boleh rujuk dekat sini. Okey, boleh nampak ke? Kalau tuan-tuan ada website ni, tuan-tuan tekan at-tafsir.com. At-tafsir.com. Nampak tak? Okey, at-tafsir.com ini, kalau tuan-tuan tengok dia kata ada Quran wa tajwid at-tafsir. Bahasa Inggeris pun ada, tapi cuma tafsir-tafsir dalam bahasa Inggeris dia tak banyak. Contoh tafsir Jalalain dan sebagainya lah. Ada sini Tanwir Al-Miqbas, Ibn Abbas, Tafsir Tustari, Kushairi dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan rujuk kepada yang Arab dia, contoh surah Al-Fatihah ayat nombor 1, tafsir dia, kita ambil tafsir apa tadi? Mafatihul Qalb, karya Az-Zamakhsyari. Itu tekan ni.
Ambil ayat 2 lah. Alhamdulillahi Rabbil Di syarah panjang situ. Inilah tafsir Mafatihul Ghaib yang kita sebut, dia kata ada qiraat. Kata Alhamdulillah fa'alam anna alhamdulillah innama yakunu hamdan 'ala ni'mah. Alhamdu 'ala ni'mah. Ni'mah ni tidak mungkin melainkan selepas kita tahu tentang betul-betul tentang nikmat. Macam dicatat dah catat dan sebagainya. Ini tafsir Mafatihul Ghaib. Ada juga kat sini disertakan juga tafsir-tafsir Syiah pun ada. Tafsir Syiah pun ada. Yang ni tafsir Syiah. Tafsir-tafsir yang kita sebut sebagai tafsir mazmumah. Tafsir mazmumah. Mungkin dia ada cerita-cerita tentang kalau nak rujuk sebagai rujukan tak ada masalah, tapi kalau nak baca, nak ajar kepala masjid, tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Ada juga tafsir-tafsir yang terbaru. Contohnya tafsir Al-Tantawi, Sya'rawi dan sebagainya, Syamqiti, boleh rujuk kat sini juga. Bagi saya suka tafsir ni. Kalau tuan-tuan boleh rujuk ni tafsir Nukat wal Uyun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tafsir dekat oleh Imam Al-Mawardi. Sebab apa saya suka tafsir ni? Sebab dia ikut poin-poin. Tuan-tuan kalau tuan-tuan baca dalam ayat Quran kan, tafsir ni dia banyak syarah panjang ke bersekabut otak kan. Jadi kalau tuan-tuan rujuk tafsir Nukat wal Uyun oleh Imam Al-Mawardi, dia salah satu tafsir Birra'i juga. Contoh dia kata ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Dia ada empat perbincangan tentang ayat ni. Yang pertama maksud dia adalah ahlaknaha pada. Yang kedua maksud ahlaknaha macam ni. Maksud yang ketiga ahlaknaha, dia buat poin macam tu. Jadi tuan-tuan mudah tengok satu persatu macam ni. Tetapi tafsir Al-Mawardi sehingga hari ini juga tak diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu. Yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu hari ini dalam bahasa Indonesia tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ada dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tafsir Ibnu Katsir dah diterjemahkan dah dalam bahasa Melayu. Tafsir apa lagi? Banyak lagi. Qurtubi dah diterjemah dalam bahasa Indonesia dan sebagainya lah. Banyak lagi tafsir-tafsir Al-Quran yang ada di seluruh dunia ni belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Cuma yang kita hanya dapat tadi adalah tafsir-tafsir yang kita sebut tadi. Tafsir yang Tok Guru Ni Aziz yang kita boleh baca, ambil dulu semangat. Sebelum kita beralih kepada tafsir-tafsir yang lagi besar. Sebab kita kalau boleh kita nak bagi minat untuk baca tafsir. Saya ni kalau baca tafsir ni, baca satu, ada saja ilmu baku yang saya buat. Saya rujuk yang ni, yang ni ke ayat Allah, macam kenal dengan kita je dan sebagainya. Lepas tu kita seronok baca kitab-kitab tafsir yang macam ni. Kalau tuan-tuan nak tengok tentang hadis, tuan-tuan rujuk kepada sunnah.com. Sikit sunnah.com, tuan-tuan nak cari hadis tentang hati. Tuan-tuan tekan hak kat sini. Dan terus keluar dekat sini dengan status hadis lagi. Jami' At-Tirmizi, grade dia adalah Hasan. Boleh rujuk kepada sunnah.com. Ada Sahih Bukhari dan sebagainya lah. Ini menarik untuk kita tengok. Ada soalan ke nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit boleh? Ustaz pasal kalau kita tengok tafsir-tafsir. Minta maaf lah sebab suara saya tak dengar, mungkin boleh message. Boleh dengar? Hello? Assalamualaikum. Tuan boleh dengar suara saya tak boleh dengar. Boleh dengar? Boleh tulis message. Chat dekat ni saya akan baca insyaAllah. Sebab ni Cik Amir Ishak kata kami dengar suara doktor, mungkin doktor tak dengar suara kami. Siapa nak tanya soalan boleh tulis insyaAllah. Baik, saya share sikit satu. Kalau tak ada. Okey, saya tak kenalkan lagi diri saya ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Dr. Muhammad Zahir bin Abdul Rahman. Merupakan pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia. Sekolah dulu di Maktab Mahmud Al-Astar, diploma Tahfiz Al-Qira'at dan sebagainya. Dan PhD kami ni, saya lebih kepada bahagian mental health.
Ini antara beberapa karya yang sudah diterbitkan tentang meningkat rahsia terapi waswas dan OCD secara holistik, tentang waswas dan sebagainya lah. Ini antara beberapa karya. Ini 40 hadis kesantunan Rasulullah terhadap psikososial. Dan insyaAllah mungkin dalam tahun ini akan diterbitkan satu buku baru, Tafsir Nukat wal Uyun, yang saya sebut tadi tentang Al-Mawardi itu dalam surah Al-Fatihah. Bidang kepakaran saya lebih kepada psikospiritual Islam, psikologi Islam, ruqyah, syariah dan kesihatan mental. Kalau nak diikutkan kepada was-was ni pun ramai orang yang was-was kan. Semuanya was-was hari ini yang kita dapat selalunya angkat takbir banyak kali dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya was-was yang kita tengok hari ini dah mengalami satu evolusi yang lama dah. Benda yang sama juga modus operandi dia. Bukan sekadar angkat takbir banyak kali, ada juga sampai ke tahap mandi sejam, mandi wajib 2 jam dan sebagainya. Baik, ada soalan tu? Okey, Puan Norlia mengatakan lagi elok tafsir bil ma'thur ataupun guna tafsir bil ra'i. Dua-dua elok. Dua-dua elok. Sebab apa? Tafsir ma'thur ni dia tafsir daripada ayat Quran, dia tafsir guna ayat Quran dan hadis. Tapi kalau tafsir bil ra'i dia ada juga dalam Quran, dalam hadis, dan dia ada juga pandangan-pandangan peribadi dia. Ada kaitan qiyas, ijma', qiyas dan sebagainya. Lagi mendalam. Sebab tafsir bil ma'thur ni kadang-kadang dia nipis. Dia terlalu banyak berjela-jela. Contoh tafsir At-Tabari kadang-kadang ada juga Israiliyat dan sebagainya sebab dia nak mencampurkan lagi. Tetapi bagi diri saya, dua-dua elok. Dua-dua elok. Tapi bagi pandangan saya, Prof, lebih elok kita ambil tafsir-tafsir yang ringan ni. Yang macam saya sebut tadi, tafsir radio tadi, Ahmad Hasan Haji, tafsir Tuku ni Abdul Aziz, untuk kita ambil semangat ni. Jadi bila kita dah minat itu baru kita beralih kepada tafsir yang upgrade sikit lagi. Tafsir Wahbah Zuhaili, Ra'i juga. Tafsir Qurtubi, tafsir Bil Ma'thur yang sesuai untuk tuan-tuan ni mungkin tuan-tuan ambil tafsir Ibn Kathir je lah. Tafsir Ibn Kathir. Banyak dah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Melayu. Baik, apa pandangan Doktor tentang tafsir Al-Bayan? Okey, tafsir Al-Bayan ni karya Dr. Zulkifli Al-Bakri ya. Wallahualam, saya tak beli lagi. Tak beli lagi. Okey, tak ada masalah, sesuai untuk buat sebagai rujukan. Tuan-tuan, kalau nak beli, beli. Beli itu kalau boleh bacalah. Sesuai juga waktu kita nak tadarus Quran tu, bukan sekadar kita baca Quran, kita rujuk balik tafsir dia. Lepas tu saya suruh ataupun menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan guna tafsir yang ringan-ringan dulu, yang nipis-nipis dulu. Ambil semangat. Takut-takut tuan-tuan tengok tafsir terbanyak, lemah semangat nak baca. Kan? Dan Assalamualaikum, dalam huraian 4 syarat dalam melakukan tafsir Ra'i, kenapa pembahagian tafsir Ar-Ra'i masih terdapat tafsir mazmumah? Mazmumah. Baik, kadang-kadang ada pendapat tafsir mazmumah, tapi tafsir mazmumah tu diletakkan nak bagi buat satu perbandingan. Ini tafsir mazmumah, jangan percaya. Tafsir yang okey dia hak ni. Maka oleh sebab itu diletakkan juga. Contoh, ada beberapa tafsir Bil Ma'thur yang letak Israiliyat. Tetapi dia tak cerita ini adalah pendapat Israiliyat. Maka diletakkan juga tafsir mazmumah dekat sini, ataupun penterjemahan dia tu salah, nak bagi tahu pendapat ini kamu jangan pakai. Pendapat yang boleh pakai adalah yang ni. Itu adalah hasrat penafsir, dia tak boleh letak semua itu, tapi dia kena bagi tahu penjernihan baliklah. Jernihkan balik apa yang salah tu, ini salah, ini yang betul yang ni, yang betul yang ni, yang salah yang ni, yang salah yang ni. Sebab itulah dalam tafsir Ar-Ra'i juga ada disebutkan pendapat-pendapat Israiliyat. Maka dia akan kata ini Israiliyat, dirujuk daripada tafsir At-Tabari sebagai satu contoh lah. Tapi Israiliyat ni baca boleh, percaya jangan. Sebab apa? Ada tokoh tambah dan sebagainya. Pendapat yang sahih, baik kita ambil yang ni. Itu ya perbahasannya. Okey, ada lagi soalan? Okey, boleh kot. Itulah tak seronok lah, tak dengar suara tuan-tuan dan perempuan ni. Saya tak tahu kenapa. Suara saya jelas kan? Tuan-tuan tak dengar pula. Kadang boleh kat situ. Tuan-tuan boleh belilah. Saya faham selalunya tafsir Hamka ni pun banyak tuan-tuan beli. Cuma tafsir Hamka ni dia banyak sangat. Dia punya ayat-ayat falsafah dia. Cerita-cerita dia terlalu panjang. Panjang lebar sangat. Satu ayat tu kadang 2-3 muka surat.
bagi saya tafsir Al-Azhar ni sesuai juga untuk kita buat rujukan. Tapi kalau nak mengajar mungkin macam kurang sesuai, mungkin ada ayat-ayat juzuk 30 sesuai. Saya cadangkan untuk tafsir Al-Quran yang Al-Aziz sebab Ahmad San Haji ni juga dia buat tafsir ni, dia rujuk kepada tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi ni orang Mesir, dah meninggal dah. Al-Maraghi juga pernah diterjemahkan dalam DBP. Cuma terjemah tafsir Al-Maraghi ni dah tak ada dekat pasaran. Saya pun nak beli tapi tak ada dekat pasaran. Seronok tafsir ni. Tafsir Al-Bayan pun menarik. Cuma takut tuan-tuan lemah semangat dah dengan tebal-tebal je ni. Kan? Kulit tebal dan sebagainya, nak baca, nak bawa pergi masjid. Ambil dengan yang ringan-ringan yang macam ni, kulit nipis dan sebagainya. Tanda-tanda kita baca, kulit-kulit, jangan tuan-tuan bangga dengan kulit Quran tebal, kulit tafsir tuan-tuan tu tebal dan sebagainya. Pastikan kulit tu lunyai, tanda kita baca. Tuan-tuan hari-hari baca Quran. Apa yang tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan beli tafsir yang ikut juzuk-juzuk macam ni. Supaya tuan-tuan baca, oh ayat ni cerita macam ni, ayat ni cerita macam tu. Oh baca, patutlah macam ni. Aku faham macam ni, rupanya dalam tafsir faham macam lain. Saya faham selalunya tuan-tuan dah boleh masuk ni, tuan-tuan boleh belilah. Beli satu-satu, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan hari ni baca juzuk 30 dulu bermula, beli yang juzuk 30. Juzuk 30. Baca sendirian dulu. Faham? Kalau nak upgrade sikit, pergi mengaji pula dekat depan-depan ustaz ke, dekat masjid ke yang ada pengajian tafsir Al-Quran. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Sebelum kita habis ni. Okey Ustaz, tafsir Al-Kasyaf oleh Zamakhsyari ni tersebar luas. Ya, sudah tersebar luas. Dah diterbitkan dah dalam bahasa Arab. Sebab dia ulama tafsir yang pakar dalam bahasa. Jadi mana-mana nak rujuk tentang bahasa, rujuk tafsir Zamakhsyari. Cumanya hari ni ulama tafsir yang saya sebut tadi, tafsir Al-Baydawi. Tafsir Al-Baydawi ni filterkan apa? Masalah kan semuanya salah, ada yang betul. Tafsir Syiah ada juga betul, tapi nak filter siapa? Ada usaha dah nak filter benda-benda yang betul dengan tak betul tu. Maka Imam Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi telah mentafsirkan tafsir Al-Kasyaf dan diletakkan nama tafsir dia tafsir Al-Baydawi. Maksud dia macam tafsir Zamakhsyari, cuma dia buang benda-benda pendapat-pendapat Mu'tazilah tu. Lebih elok kita ambil tafsir Baydawi. Ada juga dalam bab-bab bahasa. Okay? Al-Kasyaf. Tapi kalau kita nak rujuk pada bahasa, silakan. Tapi kalau ambil pandangan-pandangan Mu'tazilah, tak digalakkan. Tak digalakkan. Okay, ada lagi soalan? Tak ada? Seronok kalau kita bahaskan tafsir-tafsir ni, tuan-tuan beli, tuan-tuan baca, tuan-tuan tahu betapa seronoknya untuk kita baca kita tafsir. Ambil semangat, ambil semangat. Tuan-tuan buku lain tuan-tuan boleh baca, tapi tafsir ni kadang-kadang kita hari-hari kita boleh baca. Kalau buku mungkin sekali je kita baca, kita tak baca dah. Artikel kita baca sekali je, kita tak baca dah. Kita tak rujuk dah. Tapi tafsir ni kita akan baca hari-hari. Quran pun kita akan baca hari-hari. Kita akan boleh tengok, ayat ni cerita tentang ni Allah kenal dengan. Seronok kalau kita baca tafsir. Saya galakkan untuk tuan-tuan dan perempuan boleh beli kitab. Allah Alam. Ada soalan? Bolehkah kita habiskan awal? Mudah-mudahan ada manfaat dah insya-Allah. Dia orang sudah tak ENE. Ada. Kalau nak dia kita get ready takut masuk ward. Kalau tuan-tuan ada lebih duit, belilah tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Munir, Muhammad Zuhaili, Al-Quran Telaga Biru dah diterjemahkan yang dalam 1,500 dan sebagainya. Cuma kadang-kadang bila tebal ini dia macam psikologi sikit, Allah tebalnya bila nak habis. Ingat? Sebab saya sebut tafsir ni dia ada satu untuk rujukan, satu untuk kita baca. Untuk rujukan mungkin sesuai Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi yang kita sebut. Tapi untuk pembelajaran tuan-tuan boleh beli tafsir Al-Quran. Tak mahal pun, RM18 dulu, zaman dulu mungkin murah dalam RM10. Sebelum tu lagi mungkin murah dalam RM7. Dia dengan harga kos dan sebagainya kan, berapa banyak pahala yang dia dapat insya-Allah. Baik, kalau tak ada kita habis kesan tu, tu kawan kita tu dah ada dah kita tafsir tu. Menarik kita baca. Kalau boleh ambil apa highlight dan sebagainya. 200 sahaja. Tahun 2015. Tak dengar, mungkin orang yang boleh ni lah. Tak ada duit, tuan beli satu juzuk. Mana kita dah habis baca Quran, kita tik dan sebagaimana yang penting. Dan sampai hari ini kita itu saya ajar kepada masjid-masjid.
manfaat dekat situ. Wallahu a'lam. Okey, tak ada apa, kita sudahi kat sini, boleh ke? Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada salah silap saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.